Aku buat hal solo travel dekat Indonesia. Ya, kacamata. Kacamata. Enggak ada orangnya. Aku baru je balik tahu solo travel explore keindahan alam Sumatera Utara. Banyak benda yang aku belajar daripada trip solo travel ni. Aku dapat spend momen lama-lama dekat tempat tu tanpa fikir pun pasal benda lain. Aku betul-betul dapat rasa dan enjoy setiap momen travel tu. Aku rasa yang best solo travel ni kau boleh sampai dekat tempat yang kau tak terfikir pun kau akan sampai. Provinsi Sumatera Utara ni adalah provinsi keempat terbesar dekat seluruh Indonesia ni tau. Banyak tempat-tempat cantik dan tempat-tempat yang menarik untuk pergi. Oh ya, aku dapat kenal kawan baru dan enjoy Sumatera Utara dengan diorang. Jadi aku decide untuk just go with the flow, tengok mana tempat yang aku dapat sampai dan enjoy kat situ. Selamat datang ke Samosir. Huha! Aduh, lecak. Okay, aku membuat kerja gila. Semalam, aku beli tiket flight. Semalam tau, aku beli tiket flight pergi Indonesia. Aku nak flight besok. Pagi-pagi, aku akan fly ke Medan, Indonesia. Gila, memang aku buat kerja gila. Aku tak tahu. Aku akan travel solo dan kita akan tengok lah apa nak jadi-jadi lah. Balik tu terus kemas-kemas barang, esok terus fly. 4:30 pagi. Flying 1. Let's go. Mula-mula tu aku rasa macam cuak juga lah kan seorang-seorang nak travel solo ni. Tak tahu apa yang akan jadi ni aku nanti. Tapi bila lama-lama dekat airport ni seorang-seorang jalan-jalan, syok juga tau, layan. Trip kali ni aku rasa macam aku tak nak plan apa-apa. Aku nak redah je, tengok apa yang jadi-jadilah. Tapi yang penting aku nak enjoy dekat setiap momen, dekat setiap tempat tu. Untuk aku rasa macam tak rushing-rushing. Aduh, perut pun dah lapar. Aku cek breakfast kejap. Pergi Medan, aku pergi Medan Indonesia untuk tengoklah, kita explore kat sana. Kita akan turun kat Kuala Namu Airport. Perjalanan flight ni tak jauh lah, lebih kurang sejam. So that's why aku pilih sana. Kalau aku nak pergi ke Jakarta, aku nak pergi ke belah-belah timur Indonesia tu, Sulawesi, semua jauh. Perjalanan dia lebih kurang 2 jam lebih, 3 jam. So aku malas lama-lama kan. So aku naik flight yang sejam je. So aku decide untuk aku pergi ke Medan, turun dekat Kuala Namu. Pagi-pagi dah makan burger weh. Tak ada idea nak makan mana kat sini. So aku belasai lah burger kan. Nampak Burger King Pagi ni tak berapa lalu lah nak makan. Tekak Melayu. Mana naknya makan burger pagi-pagi. Tak apa, kita tapau siap-siap, nanti makan dalam flight. pergi gate 27. Bapak jauh ni. Pagi-pagi lagi aku dah buat hal lah. Pagi-pagi dah salah. Aku bukan gate C27. Aku gate C21 guys. Sebab ada masa lagi. Tak terlajak. C21. Terima kasih. Thank you. Sebab beli tiket last minute ni, bila aku survey, rupanya MAS ni menyediakan flight tiket yang lagi murah daripada Asia. So aku rembat je lah. Okey, Cik Azri. Ini Mas F ya. Terima kasih. 17. Thank you. Bila kau pakai, kau naik MAS dengan kau naik Asia, dia punya space kat depan ni, kau tengok kaki dia. Beza dia. Asia memang sempit sikit. Kalau korang naik MAS, kacang ni kau jangan lupa minta lebih. Selamat datang ke Kuala Namu, Medan, Indonesia. Let's go. Kalau korang cari keindahan alam, nature yang cantik-cantik, udara yang segar, tak payah jauh-jauh, korang terbang je ke Sumatera Utara. Aku sampai dekat airport Kuala Namu ni lebih kurang pukul 10 pagi. Uish, awal sangat ni. Nak buat apa Korang tahu tak, benda baru aku tahu kat sini. Sebenarnya, diorang menyediakan tempat untuk scan pasport dekat bahagian immigration tu secara auto. Dan aku rasa benda ni ada kemajuan lah. Mantap Indonesia.
Permisi Pak, bisa tanya ya? Kalau mau ke Pemantang Siantar, public transport. Tetap naik Paradem. Paradem. Naik bus Paradem. Jam berapa ya busnya? Dia tuh Set lebih cepat, dia 1 jam. satu Mana jam. yang lebih cepat, penuh di luar atau 1 jamnya? Oh, okey. Jadi dia straight sampai ke Pematang Siantar. Kepala Center Kota. Okey. Kotanya. Abang masuk ke dalam, Okey. lurus, nanti ke kanan. Ke kanan, okey? Ada Indomaret untuk keluar Indomaret. Okey. sebelah situ. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Mantap. Bang. Ya. Pak Jasman. Makasih Pak. Informasi mantap. Makasih Pak ya. Ya, Pak. Okey Pak. Halo Pak, makasih Makasih. Pak. Ya, sama-sama Okey. Pak. Hati Pak. Okey. Paradep. So berapa jam Pak ke sana? Dari sini Siantar. 2 jam ya. Mantap. So kita kena naik public transport, dia nak cukupkan orang dulu dalam 80,000 guys. Aku excited gila ya. First time aku dah naik public transport. Ni sendiri-sendiri je, memang gamble je guys. Hari ni kita akan bergerak ke arah Parapat. Tapi sebelum sampai Parapat tu aku akan pergi dekat Pematang Siantar. Sebenarnya dekat sana ada orang yang kenal lah, aku mungkin akan jumpa dia orang. Aku akan jumpa orang tu kat sana. Dekat Pematang Siantar. Dan kita akan cari makan kat sana. Oh ya, aku ingat naik bas ni. Serius. Rupanya naik kereta. Mobil. Rupanya Paradep ni dia macam angkut lah. Bila dah cukup orang ni baru dia jalan. Yes. So ternyata aku dah silap. Naik kereta je. Tapi dia macam angkut lah kot, ramai-ramai penumpang. Baru je jalan, supir suruh berhenti jap, kita mengopi dulu kat sini. Bila kau travel free and easy macam ni, kau boleh singgah mana-mana, berhenti bila-bila kau nak berhenti, dan kau enjoy moment tu. Itu yang best sekali. Berhenti rehat jap. Baru jalan. Aku rasa macam baru jalan. Santai guys. Macam ni best weh. Kau tak payah nak kejar-kejar. Kau duduk baru 5-10 minit kot dia perjalanan daripada airport. Dia berhenti kat sini makan jap. Tengok lah. Tengok apa dia. Try lah kot. Tapi kenyang lah dah makan. Bila sampai dekat Pematang Siantar nanti, aku akan dijemput oleh member lah. Member ni dulu dia adalah supir kepada kita orang masa kita orang punya trip ke Danau Toba. Aku tak tahu pun dia ni nak kahwin tau besok. Sebenarnya dia punya wedding besok. Dan dia cerita dia tak ada videographer. Videographer dia tak dapat buat video untuk dia. So jadi aku macam okay lah, offer diri lah buat video untuk wedding dia besok. Belanja guys. Lagipun aku memang tak ada apa-apa pun. Aku just free and easy. So jadi besok tu aku rasa macam tak apalah, aku tolong je lah dia buat video kan. Kesalahannya. Makan dulu. Apa nama tempatnya? Pawan Pangururan. Dia macam akan ambil lauk-lauknya gitu. Ya. Kat sini lauk-lauk dia memang meleleh guys. Semua sedap-sedap. Aku memang sampai ramai mata tak tahu nak pilih lauk mana. Kau tengok lauk yang aku ambil. Hui, tak senonoh betul. Banyak betul lauk guys. Selain daripada makanan dan lauk-lauk dia yang sedap gila ni guys. Aku rasa tempat ni memang estetik dan selesa untuk orang makan kat sini. To be honest, aku memang tak pernah try bubur ni. Dia panggil bubur untuk manis mulut lepas makan kan. So dia pakai pulut kuning ni campur dengan beberapa bahan lah, macam candil. Aku rasa ni macam pulut lah, something like that lah. Tapi yang ni aku tak pernah try. Candil dia panggil. Dan lepas tu dia pakai mutiara. Dia panggil mutiara. Dan dia gunakan santan dan juga rasa gula Melaka. Tapi benda ni memang sedap weh. Sedap gila. Santan. Susu. Santan. Oh. Okay. Yes, mantap. Cuba ya. Okay, tak manis sangat. Sedap ni. Ini santan, Dan coconut water. apa cenil? Cenel, kami sebut itu cenel. Cenil yang bulat-bulat ni guys. Biasa itu campur pakai bubur pagi hari, tapi ini spesial di sini. Bagus, dia tak terlalu manis. Dia macam bubur lah. Bubur kat Malaysia sama juga. Tapi yang aku suka cenil. Cenil ni sedap. Yang bulat ni kan. Oh ni.
Cenil. Tapi saya belum pernah coba ini. Hah? Cobalah. Yang the green one. Belum pernah coba? Belum pernah. Orang sini pun tak pernah makan. Lepas je makan, Abek Nego ni bawa aku pergi ke Parapat. Naik kereta dia, perjalanan lebih kurang 1 jam 15 minit. Cuaca sepanjang perjalanan tu memang mendung, redup je tau. Tapi aku dapat juga tengok pemandangan Danau Toba daripada tepi jalan. Memang cantik guys. This is the hotel. Okay, kita dah sampai. Atsari Hotel. Daripada Malaysia sampai ke Parapat. Sekarang dah jam pukul 3. Inilah kawasan Parapat yang berhampiran dengan Danau Toba. Tempat ni memang cantik weh. Aku rasa amazing gila sebab view dia adalah Danau Toba. Gila babi cantik. Petang ni memang macam santai-santai lah, tak ada buat apa. So mungkin aku akan pergi ke rumah Abek dan aku akan jumpa family members diorang lah untuk plan buat video wedding day. So korang tengok lah video wedding ni macam mana. Duduk je kat kampung ni, tengok suasana kampung. Aku mau pakai slipper orang tak? Kau tengok. Siapa punya slipper aku rembat siap. Parapat ni sebenarnya letak di Kabupaten Simalungun yang berada dekat Provinsi Sumatera Utara. Dan vibe-vibe kampung kat sini memang best guys. Dia kata kalau malam memang sejuk dekat sini. Jarak sekitar 48 km daripada Pematang Siantar. Parapat ni menjadi satu titik penting perjalanan darat daripada Medan nak ke Padang. Aku decide untuk stay dekat Atsari. Apa nama? Atsari Hotel. Lupa nama. So ni adalah hotel yang dekat dengan, memang dekat sini lah wedding Abek Nego akan buat kat sini. So aku decide untuk stay sini je lah, malah nak pergi jauh-jauh. So kita orang akan lepak kat sini dulu. Sebab sini best weh, sejuk dia punya cuaca. Let's go! Ya! Tempat ni sebenarnya memang jarang orang datang. Orang Malaysia tak ramai yang tahu pasal tempat ni. Dulu sebenarnya tempat ni memang jadi tarikan pelancong warga asing. Memang ramai yang datang sini zaman 90-an rasanya. Memang ramai yang bercuti. Kalau datang Danau Toba ni, dia orang akan datang ke Parapat ni. Tapi sekarang memang tak ramai. Bila aku sampai hotel ni pun, ada banyak lagi hotel-hotel dekat atas tu yang masih lagi kosong tau. Tapi dia orang tengah cubalah untuk naikkan balik wisata kat sini. Jalan kaki seorang-seorang, tengok apa yang ada dekat Parapat ni. Cek makan ke apa. Tapi semasa aku datang sini, dekat sebelah corner tu, dia ada macam ada masjid tau. Ada masjid kat Parapat. Walaupun Danau Toba ni banyak bangsa Batak, orang kaum Batak dah, mana mayoritasnya adalah Kristian. Tapi dekat sini aku nampak ada satu masjid. Untuk cari makan makanan halal yang aku confident sikit, aku akan pergi kat dalam masjid tu. Berangin weh kat sini. Dia macam berangin dan windy. Dekat area Pekan Parapat ni ada banyak restoran-restoran halal, ada banyak kedai-kedai makan dekat area sini dan juga ada kedai runcit. Tu yang senang kalau kau nak beli barang ke, memang ada dekat depan ni je. Malam tu sebenarnya sejuk tau, so aku decide untuk makan ayam penyet dekat kedai Ayam ni. penyet? Oh ada. Bebek ada? Bebek ada. Oh bebek salah. Lele Lele ada. Lele ada. Okey lah bagi sekejap. Ayam penyet lah. Ayam penyet. Okey geprek ya. Mana yang enak? Ayam geprek. Mana bagus? Aja sih. Hah? Kalau bedanya ayam geprek itu pakai tepung. Oh, ayam penyet lah. Ayam penyet. Ayam penyet. Bila kau solo travel macam ni, kau boleh makan kat mana-mana tempat, bila-bila masa dan kau tak payah cerewet sangat nak pilih makanan mana-mana. Itu yang best. Makan apa yang ada.
Okay, thank you. Hey guys, penyet ke. Mantap weh. Diorang bagi basuh tangan tau. So ni bukan air minum ni basuh tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penyet. Sambal dia pergi tu. Sambal dia pergi. Pedas. Betul lah pedas. Total makan kat sini RM39,000. Sama dengan berapa ya? Alah murah weh. RM9 je. Aku makan tadi ayam penyet dengan air mineral. RM9. Dapat murah gila weh. Ui, kenyang guys. Dah kenyang perut, aku decide untuk jalan-jalan keliling pekan ni kan. Mana tahu ada jumpa kedai kopi ke, kita mengopi dulu dekat tepi pantai sebelum kita balik tidur. Ada kopi pak? Kopi apa special sini? Latte ada pak? Okey, bagi hot latte lah. Panas. Oh, cocok bang. Sedap. Serius sedap. Ni tak sempat ni aku nak minum dekat Tasik Danau Toba. Plannya minum di sana di Tasik kan. Habis kat sini ni. Sedap, serius. Something yang aku experience bila solo travel ni, bila kau talk to strangers, kau boleh sembang macam-macam dan benda tu memang best gila. Pagi yang sejuk ni aku decide aku nak jogging dulu dekat area Parapat ni sambil kita explore tempat ni, sambil tu kita jaga kesihatan. Macam Kan kat sini pukul 7. Ni aku nak pergi jogging sekejap lah. Area Tasik Danau Toba ni. Jom. Ui sejuk weh pagi ni. Sejuk gila ni. Sejuk banget sih. wedding tu petang tau. So jadi pagi sampai tengah hari ni aku tak ada buat apa-apa. Jadi aku decide untuk jogging sambil jalan-jalan lah dekat area sini. Tak ada benda pun nak rushing. Dan kita explore apa yang ada dekat Parapat ni. Dekat sini view dia memang cantik. Temperature aku tak tahu apa, tapi pagi ni memang sejuk lah. Dia sejuk tau. Aku macam menyesal pula pakai sleeveless ni kan. Jom kita start jogging lah. Sini kan banyak anjing ikut tu nak lari. So aku lari jalan sikit. Oh, ini ikut je. Depan ni macam ada pasar. One thing yang aku perasan bila aku solo travel macam ni, pagi-pagi ni aku tak ada nak rushing nak balik ke, nak breakfast ke, aku tak perlu nak rushing. Jadi aku macam enjoy je lah view kat sini sambil jogging, sambil jalan. Dan suasana dekat sini memang nyaman. Aku rasa memang fresh dan juga entahlah, dia satu rasa yang memang kau rasa macam tenang ni kan. Oh, best weh. Bila aku jogging kat sini, aku perasan ramai peniaga-peniaga tepi jalan ni dia jual macam ikan tau. Ikan nila dia panggil. Ikan nila. Kalau korang tahu sila komen kat bawah ni betul ke tak. So ikan ni memang banyak sangat orang jual kat sini. Dan dikatakan ikan nila ni sebenarnya ikan yang dieksport keluar, terutamanya Amerika Aku tak Syarikat. boleh nak lari sangat sakit lutut sebab bukit ni kan. Satu lagi pancit lah. Tak biasa lah. So mencanak naik dia. Dia bukit-bukit, dia lereng tepi danau tu, dia lereng bukit. So main kat tepi-tepi bukit lah. Tapi view memang spektakular katanya. Amazing itu viewnya. Mantap kali.
Sebelum balik ke hotel, pagi ni aku rasa nak jalan-jalan dulu dekat pasar. Tak adalah aku nak beli barang, tapi pasar ni memang ada banyak jual-jual barang-barang makanan, buah-buah dan juga barang-barang basah. Anjing attack ni. Tengok. Raya tak kat sini. Anjing attack. Aduh, masa lari tu tiba-tiba anjing attack aku. Aku pun tak tahu kenapa, sebab aku rasa dia tengok kamera ni dia tak boleh go guys. Kilometer ke 4.22. Anjing tak boleh bahaya siap sini. Banyak gila. Lepas tu aku jalan dekat satu tempat ni tau. Dia nama dia Ruang Public Parapat. Dekat sini depan Hotel Aksari dia, tempat aku tinggal tu. Dan jalan kaki pun kau boleh nampak lah. View kat sini memang cantik gila. Pemandangan danau direct terus. Lepas tu ada bukit-bukit keliling dia. Cantik. Cuaca mendung macam ni, aku lepak sambil aku ambil momen santai dekat depan Danau Toba ni. Aman guys, aman. Perut pun dah lapar. Aku decide nak balik ke hotel untuk breakfast dulu. Sampai Indonesia ni, air ni memang wajib minum. Stay botol. Ni epic. Yeah. Aku akan buat video wedding dia. Aku tak tahu okey ke tak. Aku tak ada experience buat video wedding. Okey lah, aku tengah siap-siap dulu. Aku nak pergi prepare untuk wedding Wedding go, let's go. Abednego. So inilah video wedding yang aku buat untuk Abednego. Dan aku harap dia enjoy lah video ni. Korang pun boleh tengok video ni. Tak seberapa tapi boleh lah kot. Perjalanan hidupnya bahagia, walaupun pasti akan hadapi ombak-ombak kehidupan. Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Banyak cerita yang ingin ku ceritakan dia selalu dengar, dan dia selalu ingat hal-hal kecil tentang kami. Ya, hal itu benar-benar bikin aku senang. Dia orangnya baik, dia peduli, dia juga perhatian juga walaupun dia introvert. My world is spinning round, round, round. Apapun masalah yang dihadapi, tetap bersama-sama menjalaninya supaya menjadi keluarga yang bahagia selalu. Abednego itu orangnya humoris, terus tingkah-tingkahnya buat lucu. Dia mau buat lelucon yang abstrak ya. Semoga sukses acaranya, bahagia selalu. Jangan lupakan aku ya sebagai adik. Yanti, will you marry me? Yes, I do. Round, round, oh I want you now, now, now. My world is spinning round, 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 and I want you now, and I want you now.
Hari ni hari ketiga aku dekat Parapat. Hari ni ada member datang daripada Medan tau. Malam tadi dia datang pukul 4 pagi, tidur dekat masjid. Ui, jauh perjalanan daripada Medan ke sini, lebih kurang 3 jam, 4 jam. Jumpa dia seorang member daripada Medan. Dia datang daripada Medan guys. Nama dia Pak Andy. Sebenarnya aku macam tak sangka pun dia datang. Tapi rupanya dia pun ada job, ada kerja nak kena buat dekat area Danau Toba. Lama cuy. Jap. Dah sampai. Aku plan nak pergi ke tempat lain. Jadi sekarang ni nanti aku cerita kat korang. Terus bawa lu lah. Member dah sampai daripada Medan. Andy, brother. Aku free and easy, aku tak ada apa-apa plan. So aku akan ikut diorang pergi ke area Danau Toba sebab dia nak buat video dekat sana tau. Jadinya aku pun jalan-jalan dengan diorang lah untuk the next few days ni. Aku kenal Andy ni sebenarnya daripada Instagram tau. Dan bila aku datang ke sini, dia bawa jumpa dengan Afdal. Afdal kan videographer sebenarnya. Haikal yang seorang lagi ni memang pemandu yang cekap. Dan momen ni sebenarnya lah saat aku tinggalkan Parapat. Rasa sedih juga sebenarnya. Parapat ni cantik, tapi aku macam nak spend lama lagi rasa kat sini. Tapi tak apalah, kita pergi jalan dulu, explore lagi Danau Toba. Kita dah sampai dekat pelabuhan Haji Bata kan. Kita nak ke mana ni bro? Anda ke Samosir guys. Ini sebenarnya adalah pelabuhan yang paling dekat sekali untuk korang nak pergi ke Samosir. Inilah kapal yang bawa kita pergi ke Samosir. Kereta semua, mobil masuk dalam bawah kapal tu. Wah, gila. Guys, kita dekat Haji Bata punya ferry dan kita akan pergi ke Samosir. Untuk bawa kereta ni sebenarnya lebih kurang RM220,000. Bukan RM220,000 Okey lah mobil, bawa mobil. Ikutkan ini adalah kali kedua aku menyeberangi Danau Toba ni pergi ke Pulau Samosir yang berada dekat tengah-tengah Danau Toba tu. View kat sini memang aku tak pernah bosan. Bukit-bukit, pemandangan danau. Tenang guys. Lagi-lagi kalau cuaca mendung macam ni memang dia belanja. Selain daripada menikmati pemandangan yang cantik di atas feri ni kan, diorang juga sediakan persembahan tau, persembahan tarian tradisional kaum Batak, dia panggil tarian Tortor. Aku enjoy gila tarian ni sampai aku pun join sekali menari dengan diorang. Okay guys, kita dah selamat sampai ke Samosir. Ya. Sampai je dekat Samosir ni, kita orang kena ambil tetamu tau, bawa dekat satu tempat, tapi aku tak tahu kat mana. Kita dah sampai dekat penginapan Romlan Homestay. Kita tengok, tepi ni dia betul-betul tepi danau ni. Cantik gila. Lepas tu ada swimming pool. Tapi ada kolam tapi enggak ada airnya. Ada airnya. Nice. Tapi airnya baru pasang kot. Tepi danau cantik gila. Dia tak adalah homestay yang macam mewah tu. Cuma dia punya nature dia memang keren kali bro. Sabar, tunggu aku. Terjun. Jangan bro. Sebenarnya kita kena tumpangkan bule daripada Czech Republic ni untuk follow kita orang ke next destination.
tak tahu dia orang nak pergi ke satu tempat ni. Memang di tepi Danau Toba. Betul-betul tepi ni guys. Tengok di pantainya bro. Dia panggil pantai ni. Aku bilang pantai ni. Oi, berangin, windy. Ni dah dari tenang sikit. Tapi tadi memang berangin gila sih. So dia orang akan singgah dekat kedai kopi ni. Pembuatan kopi lokal di Danau Toba. Jom kita tengok. Let's go! Kopi Samosir, kalau abang pergi ke Medan, ke kota-kota besar, abang masuk ke coffee shop, pasti nggak ada kopi Samosir. Itu yang membuat kopi Samosir ini kurang tereksplor. Personally, aku memang tak tahu banyak pasal kopi. Tapi bila sampai sini, banyak rupanya yang ada jenis-jenis kopi yang aku dapat tahu. Robusta lah, Arabica lah. Rupanya biji-biji kopi ni lain-lain jenis, lain-lain rasa dekat sini yang specialnya dia educate kita pasal kopi ni. Ni buatan Samosir Coffee. Jarang sekali tahu dapat. Ini apa? Latte dia? Ya. Latte. Sedap. Kuat nggak bang? Dia rasa dia yang ni kuat untuk aku lah. Aku bukan coffee lover. Kita try apa ni tadi? Ini Sanger. 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 Kopi sama susu. Sama itu aja. Tapi lebih banyak takaran kopinya. Kopinya lebih lah. Dan lebih strong. Sedap juga Dia ada aftertaste tu. Dia rasa macam kopi yang kopi lagi sedap daripada Starbucks. Serius kan? Tapi beneran kopi. Sambil kau menikmati view macam ni, mana nak dapat guys. Sejuk. Dingin kan? Ada satu lagi. Ada. Mau datang ke Samosir. Kalau nak datang sini. Ni kopi Samosir. Kopling. Kopling tu maksudnya kopi keliling. Kopling. Kita dekat daerah Pengururan. Dekat sini kita nak rehat dulu, makan-makan, lunch. Sekarang pun dah pukul 2 bro. Dah lapar guys. Tapi yang special kat sini, dia ada satu tempat untuk tanaman macam pokok rumpai air kat situ. Lepas tu dia rumpai air ni diproses dan dia jadikan perabot. Kencang bro, anginnya kencang. Lepas tu gimana? Iya, masuk ke sini. Habis itu bukan nias selama di sini ada aja jalan kakinya. Coba guys. Kok pisang. Korang nantikan episod yang akan datang. Demi nak mencari kecantikan alam dan keindahan alam yang ada dekat Sumatera Utara ni, ada macam-macam benda yang berlaku tau. Rasukan. Ada kerasukan dari simpang 3 mana tadi turun dari tele juga mereka. So jumpa korang next episode.